Serangan Jepun ke atas tanah Melayu dimulakan dengan tentera Jepun mendarat serentak di beberapa pantai strategik. Mereka tiba di pantai Kuala Pak Ahmad dan pantai Sabak, Kota Baru. Selain itu, beberapa kawasan di Thailand seperti Singgora dan Patani juga menjadi tempat pendaratan. Itulah permulaan kemarahan Jepun yang akhirnya membawa kepada kehancuran yang sangat besar. Pelajar membawa Krodayo map induk. Pelajar meletakkan Krodayo map induk di atas meja. Pelajar mula menyusun peta di Krodayo map induk. Pelajar meletakkan landasan di atas peta Krodayo map induk sebagai simbol pergerakan tentera Jepun di negeri-negeri semenanjung Tanah Melayu pada Perang Dunia Kedua. Pelajar menghidupkan suis kereta. Kereta bergerak mengikut penceritaan audio yang dimainkan sehingga tamat pergerakan di Singapura. Pelajar membawa Krodayo map mini. Pelajar meletakkan Krodayo map mini di atas meja. Pelajar membuka Krodayo map mini dan mula menyusun mengikut negeri-negeri semenanjung di Tanah Melayu.